Hari ni nak mancing rumah raket Wan Lang. Orang Terengganu kot, Wan ni. Seorang-seorang pun jadi ke? Ni balik kerja, tak jauh pun dari rumah. Sebelum pukul 7 dia boleh ambil lagi. Dah nak maghrib dah. Yang sana tu dulu aku pernah pergi. Nama dia Raket Al-Barakbah kot. Sopi Al-Barakbah. Siapa cakap seorang-seorang? Mana maunya, ni lah racun sepupu aku dengan geng dia dari Aitam. Dia orang datang dari pagi tadi. Suruh aku ambil cuti. Nasib aku tak ambil cuti. Nak tahu sebabnya? Layan dulu. Adalah 12 orang kot kat sini. Sebab Isnin kan. Sini semua ada tau. Surau ada, toilet ada, tempat masak ada, gas pula macam hare. Dia gabung dengan Raket Ong tau. Kalau yang tahu-tahulah. Tengok hasil diorang, jom. Diorang pasang bubu sangkut lah ketam seekor, tengok. Boleh lah dapat free pula. Ada punya bubu ni, dapat seekor ikan. Ni dia buntal. Semestinya ada buntal tiap kali dia memancing. Selain buntal, duri memang banyak dekat sini. Duri, gelama. Umpan pakai udang kopek dengan ikan gembung, macam-macam lah. Ni ikan paling besar yang dapat dinaikkan untuk trip kali ni. Yo dapat ikan senangin. Memang happy lah dia. Sebab hari ni hari jadi dia. Dapat pula ikan besar. Dah dekat pagi-pagi baru datang ikan senangin ni mencuit umpan daripada kita orang. Daripada dia lah. Daripada aku, korang belum tengok lagi ikan ni apa yang aku dapat. Nanti akan aku tunjukkan sebentar saja lagi. Korang layan dulu ikan senangin ni. Besar juga, dah terlepas umpan daripada mulut dia. Nasib baik sempat dapat diselamatkan dan daratkan. Okey, ini dia ikan yang aku dapat, ikan duri setelah 8 jam. Selain tu dapat juga Patrick ni, tapak Sulaiman Akhlaken. Modal dah RM50. Balik memang bagi konsep lah Tidur sejam je dah nak pergi kerja pula. Gerak dulu lah. Diorang balik pukul 10 nanti. Aku ternampak ada anjing berenang tu. Jauh juga ada berenang. Tak masin ke kulit dia kena air masin tu Oh, rupanya dia pandai berenang. Daripada situ nak kesan kau jauh shot. Ni aku balik sekali dengan brother 2 orang otai. Dari 2016 mancing sini dia cakap. Dapat ikan kurau. Tu je lah trip kali ni. Nasib baik tak ambil no lift. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.